Okey, kali ini kita akan bedah satu panduan yang jelas dan praktikal tentang macam mana sebenarnya nak buat duit dalam ekonomi pencipta dengan menggunakan satu platform yang namanya JobTappy. Pernah tak soalan ni bermain dalam kepala anda? Mesti pernah kan? Kita nampak ramai sangat orang buat duit kat media sosial dan kita rasa macam, alamak, kena ada follower ramai gila ke? Tapi, macam mana kalau saya cakap, ada cara baru, satu solusi yang semua orang boleh join? Okey, jom kita tengok sekejap apa perjalanan kita untuk kupasan kali ni. Mula-mula, kita akan fahamkan fenomena demam klip video. Lepas tu, kita kenal sikit apa benda JobTappy ni. Dan part paling best, macam mana kita dibayar. Seterusnya, pelan tindakan step by step untuk 10,000 pertama anda. Dan last kali, macam mana semua ni menjadikan anda sebahagian daripada satu gerakan yang lagi besar. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, demam klip video. Dalam dunia digital sekarang ini kan, semua orang scroll laju-laju. Perhatian tu dah jadi macam emas. Dan sekarang ni, ada satu permintaan yang sangat-sangat tinggi untuk kandungan video pendek. Inilah dia gold rush yang kita akan terokai. Jadi, apa benda sebenarnya aktiviti utamanya? Ia dipanggil content clipping. Proses dia senang gila. Bayangkan ada video panjang macam podcast atau live, kita ambil part yang paling wow, paling kelakar, paling menarik, potong dan jadikan video pendek untuk TikTok atau Reels. Simple kan? Untuk penonton, ia pantas dan best. Untuk jenama pula, ini cara paling jimat untuk test message apa yang work tanpa perlu keluar bajet besar buat iklan mahal. So, kat mana JobTappy masuk dalam cerita ni? Bayangkan JobTappy ni macam sebuah kilang yang sistematik. Dia ambil aktiviti klip-klip ni dan tukarkan jadi satu bisnes yang tersusun dan yang paling penting, menguntungkan. Senang cerita, inilah kerja JobTappy. Dia jadi macam orang tengah yang power. Dia sambungkan jenama yang nak viral dengan anda, iaitu clippers, yang boleh tolong viralkan dorang. Okey, jom kita bedah sikit proses kilang kandungan 5 langkah ni. Nombor 1, jenama akan upload bahan mentah dorang. Lepas tu, langkah 2 dan 3, kat sinilah kerja kita bermula. Kita sebagai klipper akan cari momen-momen viral dan potong jadi klip. Keempat, klip-klip ni akan disebar serentak oleh ramai orang. Dan yang paling penting, langkah kelima, pengesahan. Semua tontonan tu disahkan direct guna satu teknologi yang dipanggil API yang sambung terus ke platform media sosial. Maksudnya, tak ada tipu-tipu. Berapa tontonan dapat, itulah yang dikira. Telus dan automatik. Dan inilah rupa dalaman platform tu. Nampak tak? Belah kiri tu ada komuniti, ada marketplace untuk kerja. Kat tengah tu siap tunjuk berapa banyak kreator lain dah buat duit. Bukan main-main ni. Konsep utama diorang ni best gila. Menukar kandungan jadi perhatian cecair atau liquid attention. Kenapa cecair? Sebab perhatian tu boleh dialirkan dengan sangat pantas ke mana-mana jenama yang perlukan. Power kan? Sekarang, kita masuk part yang semua orang tunggu-tunggu. Macam mana sebenarnya kita boleh buat duit? Macam mana duit tu masuk ke poket kita? Konsep utama dia ialah bounties atau ganjaran. Cuba tengok kotak-kotak kempen kat skrin tu. Setiap satu tu satu kerja yang ada bayaran. Jenama akan letak satu bajet, ada yang sampai beribu-ribu ringgit tau. Dan sesiapa saja, termasuklah anda, boleh join untuk dapatkan sebahagian daripada bajet tu. Jadi, kena faham betul-betul, ini bukan kerja makan gaji. Ini adalah model bayaran untuk prestasi. Maksudnya, lagi meletup video anda, lagi banyak tontonan anda dapat, lagi tinggilah bayaran anda. Tak payah nak agak-agak, semuanya boleh dijejak dengan jelas. Dan ini contoh yang sangat jelas. Untuk satu kempen ni, kadar bayaran dia ialah RM12 untuk setiap 1,000 tontonan. Cuba bayangkan, kalau video anda dapat 100,000 tontonan, kira sendirilah berapa boleh dapat. Mudah dan terus terang kan? Okey, cukuplah dengan teori. Sekarang, jom kita masuk bab praktikal. Ini adalah pertejalan yang jelas untuk anda ikut, pelan tindakan untuk anda capai sasaran pendapatan RM10,000 yang pertama. Proses dia simple gila. Ada 6 langkah je. Pertama, daftarkan laman web dorang. Kedua, dan ini sangat-sangat penting, join community. Ketiga, cari bounty mana yang tengah aktif. Keempat, apa lagi? Mulalah kerja kreatif anda. Klip dan post. Kelima, hantar pautan video anda untuk dorang jejak. Dan akhir sekali, terima bayaran untuk setiap tontonan yang anda dapat. Senang kan? Jom kita zoom in sikit kat langkah nombor 2 tadi. Kenapa komuniti ni penting sangat? Macam yang anda nampak dalam app ni, sinilah lubuk info. Kempen baru, tip-tip power, semua ada kat sini. Ia macam satu grup support. Boleh tanya soalan, belajar dari orang lain dan raikan bila video anda meletup. Yang penting, anda tak buat kerja ni sorang-sorang.
Nak maksimumkan pendapatan anda? Okey, dengar betul-betul tips pro ni. Pertama, 3 saat pertama video tu adalah penentu segala-galanya. Kena ada hook yang betul-betul padu. Kedua, guna audio yang tengah trending dan letak caption yang jelas. Dan ketiga, call to action anda. Jangan post video kosong je, ajak penonton untuk download kat link saya atau komen kat bawah. Setiap interaksi ni akan bagi signal pada algoritma yang kandungan anda best dan dia akan sebarkan lagi ke ramai orang. Lagi banyak tontonan, lagi banyaklah duit. Baiklah, bila anda dah mahir dengan semua ni dan dah mula jana pendapatan, anda akan sedar satu benda. Anda sebenarnya bukan sekadar bekerja seorang diri. Jom kita undur sikit ke belakang dan tengok gambaran yang lebih besar. Dan metafora visual ni memang perfect. Kalau anda seorang, anda mungkin macam seekor ikan kecil. Tapi bila beribu-ribu klipper semacam anda bertindak serentak, kita menjadi satu gerombulan, satu kuasa besar yang boleh kalahkan mana-mana jerung gergasi. Petikan ni merumuskan segalanya. Kekuatan job tepi bukan pada seorang individu, tapi pada kuasa kolektif kita semua. Cuba bayangkan, 1,000 orang kongsi kandungan pasal satu jenama serentak. Jenama tu bukan lagi sekadar dapat tontonan. Dia akan jadi satu trend. Dan anda, dengan setiap klip yang anda siarkan, adalah enjin yang memandu trend tu. Jadi, nampak tak landscape ekonomi pencipta ni dah tak sama macam dulu. Peluang bukan lagi hanya untuk mereka yang ada jutaan pengikut. Ia kini terbuka untuk sesiapa sahaja yang rajin dan kreatif. Persoalannya sekarang, adakah anda bersedia untuk ambil peluang ni dan menjadi sebahagian daripadanya?